Okay, hai, kita berada di kampung Sungai Petang sekarang. Hari ni kita nak buat korban. Jadi kita ada bersama Tok Lang, ibu kita, bapa kita selaku penyembelih. Ayah kita. Ini ayah yang beli ke ni? Ingat ni Indonesia. Iya. Bapakku. Mah. Pergi cepat. Umahnya akan sembelih nanti. Yang ni Umar. Yang ni Umar. Yang ni Umar. Sangat aku. Mana satu lembu kita? Mana satu ya? Ya. Ya, pisau tu lembu dari tumbah lagi boleh keluar. Maknanya lagi apa nama? Dah tumbang lah dia pisau nak lapar hang pun. Cari tandangkan kita dekat dia. Ha. Habis dah pisau je ni. Pisau bodong kan? Oi, tajam pun saya bodoh-bodoh tu. Veterinik ah. Veterinik. Keluar Muhammad. Keluar. Dia tulis lah veterinik. Tajam-tajamnya aku kena. Tadi halus itu. Halus pun halus lah. Janji masuk. Ah, itu. Nampak. Ni otak dia bergerak lagi. Apa kena? Satu. Dua. Makcik. Mana pisau? Ni. Dia nanti pun ni. Ini pun yang betul ni. Yang potong telok nen tu. Dah masuk gengkang tu. Tak. Bukan telok hang ah. Kalau nak. Kalau depa kan tahu dah masak dah apa. Di market mana kita tahu. Semua dah bagi dah. Yang ni semua kita mesti tahu itu. Kalau kita beli dia macam mana ada benda putih. Ada. Kalau makan kena sekian. Buang apa? Masih pernah kata benda. Contoh lain. Contoh obat pun mungkin juga. Ada benda putih. Kalau ada benda putih buang.